Baik, saya dengar baru-baru ni ada 3 isu jelas. Pertama, guru keletihan dan perlu latihan berperingkat. 2, pelaksanaan tidak konsisten kerana tiada garis panduan bersama. 3, ibu bapa perlukan ketulusan dan had penggunaan skrin. Saya cadangkan kita bentuk plan tindakan segera 3 Sabang. Cabang pertama, kita kurangkan skop kepada modal hybrid terhad. Hanya 2 sesi, digital berstatus seminggu bagi setiap kelas. Bukan setiap hari. Ini mengurangkan beban penyediaan bahan. Itu lebih munasabah. Dan bolehkah kita ada sesi PLC, komuniti pembelajaran profesional, supaya guru yang mahir boleh membimbing yang kurang mahir. Sekurang-kurangnya, kita rasa disokong, bukan dipaksa. Cadangan yang baik Cikgu Fatin, Cikgu Auni. Boleh susun jadual PLC bermula minggu depan? Baik pengetua, saya juga akan sediakan garis panduan PyWire supaya pelaksanaan lebih konsisten antara kelas. Bagaimana pula dengan kebimbingan ibu bapa tentang skrin? Cabang kedua, kita tetapkan had masa skrin maksimum 40 minit sesi. Dan cabang ketiga, kita hantar laporan kemajuan bulanan kepada PIBG supaya ibu bapa nampak data sebenar, bukan sekadar kabar angin. Itu yang kami mahukan, ketulusan. Saya boleh bantu sampaikan ini kepada ahli PIBJ yang lain. Terima kasih semua untuk makluman. Pelan ini mungkin kita akan bentangkan kepada PPD sebagai bukti tindakan intervensi. Lengkap dengan sasaran dan tempoh masa, Cikgu Auni akan mantau pelaksanaan digital. Cikgu Fatin akan mewakili suara guru dalam sesi PLC dan Puan Adra akan menjadi penghubung dengan ibu bapa. Saya belajar sesuatu hari ini. Kepimpinan instruksional bukan tentang memastikan arahan dipatuhi, tetapi memastikan guru turut menjadi sebahagian daripada keputusan itu. Dan saya percaya jika kami dilibatkan sejak awal, kami akan lebih bersedia menyokong perubahan. Itulah intipati kepimpinan instrumen nasional yang sebenar. Mendengar, berkolaborasi dan bertindak berdasarkan bukti. Mesyuarat ditutup. Terima kasih semua.